Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Aiman dan hari ini saya rasa teruja untuk berkongsi dengan anda semua tentang key features dalam Quizzes. Okey, baik. Ini merupakan paparan utama Quizzes selepas kita login. Bila kita nak buat soalan, kita pergi bahagian kiri ada create, akan keluar what would you like to create. Ada 5 kaedah yang kita boleh create soalan mengikut kepada kesesuaian lah. Okey, yang pertama assessment. Assessment ni kita nak uji kefahaman murid terhadap PDP kita pada hari tersebut. Kita mengajar berkenaan dengan matematik, sejarah, BM dan sebagainya. Jadi keseluruhan pembelajaran pada hari tersebut kita nak uji sejauh mana berapa peratus murid kita faham. Kita buat satu soalan, quizzes, dan kita bagi kepada murid untuk murid itu jawab. Assessment. Masa selepas pada kelas ke ataupun aktiviti hujung minggu. Yang kedua lesson. Lesson ni adalah pengajaran dalam bentuk slide. Tapi bukan slide semata, tapi pembelajaran ataupun slide tersebut kita boleh insert soalan jadikan quiz. Contoh, kita nak insert pool, kita nak insert soalan dalam bentuk multiple choice, dalam open-ended dan sebagainya. Kita mengajar guna slide dan ada selingan soalan yang kita masukkan untuk untuk memberi murid menjawab soalan tersebut. Dan yang ketiga, interaktif video. Interaktif video ni adalah satu kaedah yang mana kita nak uji kefahaman murid terhadap sesuatu kefahaman video yang ditonton. Kita bagi satu video berkenaan dengan sejarah Malaysia. Jadi pada minit-minit tertentu dalam video tersebut, kita boleh set. Di minit pertama ni akan ada soalan yang muncul pada video. Okey, berapa tahun bilakah negara Malaysia merdeka? Dan pada minit kedua, minit ketiga dan sebagainya. Jadi, murid akan lebih fokus semasa menonton video. Kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil sebagai soalan untuk menguji kemahiran dengar dan tutur murid. Dan yang keempat, comprehension. Comprehension ni adalah satu aktiviti untuk menguji kefahaman murid terhadap sesuatu pembacaan passage ataupun teks ataupun artikel ataupun akhbar, majalah dan sebagainya. Kita bagi satu teks, murid baca dan akan ada soalan berdasarkan apa yang dibaca tersebut. Dan yang keempat adalah flashcard. Flashcard ni adalah untuk kita bagi maklumat, informasi kepada murid dan untuk menguji memori ataupun ingatan murid itu sendiri. Contoh, kita nak ajar tata bahasa kata kerja. Jadi flashcard tu akan keluar paparan utama dia, bahagian hadapan, apakah maksud kata kerja. Bila murid klik, akan keluar di sebalik flashcard tersebut kata kerja ialah satu aktiviti ataupun perbuatan. Tapi hari ini saya nak fokus kepada satu sahaja daripada 5 adalah assessment. Kita klik assessment, create a new activity ni ada 3 cara. Sama ada kita dah ada soalan daripada dokumen, PDF, Google Form, spreadsheet dan sebagainya, kita import, masukkan sahaja. So, Quizzes akan keluarkan soalan daripada bahan yang kita dah ada. Okay. Yang kedua, generate with AI, maksudnya kita akan minta AI ni generate soalan kepada kita. Kita bagi satu prompt kepada AI untuk dia bina soalan kepada kehendak pada hari tersebut. Okay. Dan yang ketiga adalah create from scratch, adalah kita bina daripada kosong. Soalan pertama kita nak buat macam ni, soalan kedua macam ni, soalan ketiga dan seterusnya. Tapi hari ni kita akan tengok macam mana cara untuk kita nak import daripada soalan sama ada daripada worksheet, ada spreadsheet, Google Form, dokumen dan sebagainya. Kita klik. Okay, akan ada 4 pilihan dekat sini, dokumen, question, Google Form, spreadsheet. Google Form ni kita pernah buat soalan dekat Google Form. Kita dah ada dah. Kita pilih sahaja daripada Google Drive. Spreadsheet pun sama. First question ni adalah kita terima soalan daripada kawan ke. Kemudian kita nak guna soalan tu, kita hanya copy paste sahaja, masukkan dalam ni. Menggunakan format yang dibagilah. Paste your content here. Soalan A, B, C, D. Jawapan yang betul adalah kita kena tandakan dalam kurungan correct. Okay, dan yang hari ni kita akan tengok dokumen. Kita pilih daripada PC, upload from device ataupun soalan tu ada dekat Google Drive. Okay, upload from device. Jadi kita pilih soalan yang kita ada tu.
Tak sampai seminit, dia terus masuk soalan yang telah kita bina tersebut. Okay. Jadi kita kena setting sikit. Open language ni bahasa Melayu lah sebab saya ajar subjek bahasa Melayu kan. Ni subjek. Subjek ni subjek word language sebab bahasa Melayu. Grade ni kita punya aras murid kita. Ataupun murid kita ni di tahun berapa. Macam saya tahun 5. Okay. Generate quiz. Dia akan ambil beberapa minit ataupun second untuk dia masukkan soalan tersebut. Okey, soalan dah masuk dekat quizzes. Ini merupakan soalan yang telah dibina. Ada 12 soalan dan soalan semua ni diambil daripada dokumen yang telah saya upload lah. Di 12 poin ni maksudnya setiap soalan ni yang betul akan dapat 1 poin. Kalau kata kita nak ubah secara pukal, nampak update question, kita boleh ubah dekat sini. Kadang-kadang masa 30 saat, semua 30 saat kan kita boleh tukar dekat sini. Okey, kita nak jadikan 45 saat. Secara automatik soalan akan berubah untuk jadi 45 saat. Okey, soalan 1, 2 sampai 12 semua 45 second. Poin pun kita nak ubah juga secara automatik. Secara pukal. Setiap soalan terima 3 poin. Secara automatik dia akan berubah 3 poin. Tapi kalau contoh ada soalan yang susah, kita nak tukar jadi 4 poin boleh. Tak ada masalah. Okey. Ini merupakan soalan. Kalaulah kata kita nak tukar soalan tu, nak ubah sikit, nak modify, kita tekan edit. Okey, tekan edit. Ini soalan jenis multiple choice. Tapi kita nak tukar kepada soalan jenis open-ended. Okey. Dan dekat bahagian bawah ni, kalau kita aktifkan yang ni, show your work ni, murid boleh upload gambar. Okey. Enable ni, auto evaluate. Secara automatik, this AI ni akan nilai soalan tu betul ataupun tidak. Okey, kita tekan enable. Okey. Kalau kita tak tahu nak buat kriteria, evaluation kriteria macam mana, kita tekan sahaja generate with AI. Jadi AI ni akan automatic create if student identifies makan as a verb. Okay, save and enable. Okay, soalan open-ended ni murid boleh type dekat sini, maksimum 1000 patah, 1000 characters. Save question. Dia akan berubah kepada soalan open-ended. Evaluation response on. Okay. Kalau kita nak tambah soalan, kita tambah dekat sini. Add question. Add similar question. Kalau kita nak tambah soalan yang lebih kurang terhadap topik yang kita mengajar atau kerja, kita tekan sahaja. Dia akan keluarkan soalan-soalan yang sesuai untuk dimasukkan. Yang ni ditambah 3 soalan. Kalau kita rasa tak nak soalan ni, kita boleh delete. Okay, ni soalan baru ni yang dibina sendiri oleh AI. Save, change. Tadi 12 soalan. Sekarang kita tengok ada 15 soalan. Total point 38 point. Bila kita dah puas hati ataupun kita nak tengok soalan yang dibina oleh orang lain, kita tekan sahaja dekat bahagian atas ni akan keluar community. Community ni maksudnya dekat sini adalah soalan yang dibina oleh orang lain akan keluar juga dekat paparan sini. Kita boleh pilih untuk kita nak review. Okay, kita boleh pilih, kita boleh tengok. Okay. Contohlah kita berkenan dengan soalan ni. Kita boleh masukkan add question. Jadi dah jadi 16 soalan. Okay. Kalau kita nak masukkan semua 13, add all 13 question. Dia akan masukkan 13 dekat sini. Tadi saya dah tambah 1 kan soalan. Contoh kita nak tambah soalan ni. Tekan je add question. Jadi dia akan masuk. Jadi 17 soalan dah kita ada. Bila kita dah siap, kita dah puas hati, kita tekan publish. Okay, bila kita dah tekan publish, inilah soalan yang telah dipublish dan sudah ada dalam kita punya library soalan. Okay, kita nak bagi dekat murid, share, copy link dan hantar pada murid. Ataupun kita nak terus buat dalam kelas, kita start now, dia akan bagi satu code dan murid masukkan code.
tersebut dan laksanakan aktiviti secara berkumpulan semasa dalam kelas. Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan macam mana kita nak create soalan berdasarkan assessment. Okey, semoga menjadi satu manfaat kepada anda semua untuk digunakan semasa dalam kelas. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.